dapat. Itu kita punya size kita punya Z spring. So dia akan, dan dia punya placement dia akan duduk kat bahagian cingulum. Dia akan duduk sini. So lebar untuk kita punya spring daripada measure to distance. Okay, untuk Z spring, wayar yang diperlukan adalah untuk wayar yang berdiameter 0.5 mm, stainless steel wire. Okay. Dan panjang diperlukan bukan panjang ni, panjang idem. Okay, bila kita dah dapat wayar ni, macam biasa langkah pertama, band wayar ni jadi straight kan kita punya wayar ni tau. Kosongkan berapa? Okay, baik. Lepas wayar kita dah luruskan, kemudian kita akan buat satu bahagian pada hujung wayar ni. Hujung wayar ni akan jadi dia punya hujung kepada komponen lah. So bila biarkan macam ni, dia akan tajam. Wayar untuk 0.5 ni wayar yang antara wayar halus. Kalau kita roundkan dia, dia mesti tajam. So untuk elak daripada tajam, kita kena buat satu macam coil sikit kat hujung. Caranya kita gunakan idem, pegang hujung, bend sampai macam ni. Kemudian pegang lagi, rapatkan sehingga dia macam ni. Kemudian kita kepit dia sampai dia rapat. So, nampak? So dia akan round, so dia tak tajam. So ni dah jadi saya kecil So tag ni akan duduk dalam measure. Okay. Dan tanda untuk size kita punya Z spring ni, pegang dan tanda sampai ke distance. Okay, daripada situ kita compare dia punya coil dia. Okay, untuk coil bila kita dekat kawasan tanda ni, pegang, kita akan bend coil tu masuk ke bahagian dalam, pusing dan dalam semula. Tengok saya bend, saya pegang di sini, saya beri guna round plier dan bend ke dalam. Bila kita ke dalam, kita akan masuk bahagian pelet macam ni. Dalam pelet kita. Okay, guna pusing sehingga menjadi coil ataupun spring. Coil. Okay. Kita beri coil sangat besar, jaraknya lebih kurang 0.3 mm saja. Dan pusing sekali sampai bertemu macam ni. Nampak? Pusing ke dalam. Okay, kita tengok dekat model. Nampak? Pusing dia. Dia mesti size gigi dengan lebih. Kemudian dekat kepada dia punya tag ni, yang kata dia punya tip ni dia punya tip ni, kita akan tanda. Sini pula dia akan pusing lagi satu, dia punya second coil. Okay. Dia ada double cantilever, ada dua spring. Okay, itu biasa. Pegang. Okay. Untuk ni pun coil pun dia akan pusing masuk ke dalam juga, ikut size sama juga, sama size. Pusing ke dalam, pusing ke dalam. Lepas itu menurun ke bawah. Bila pusing ke dalam, dia turun ke bawah. Jangan nak ke atas lah. Okay. Jadi pusing dia plier. Okay. Kita agak susah sikit buat dia. Kita nak control size spring itu, tak macam mana. Okay, kalau besar tu dia akan lari size kepada size gigi. Okay, dah jadi second coil. Okay, start dengan coil ni, ingat dia turun bawah, nampak shape dia. Dia turun bawah, dia ke dalam dan turun ke bawah.
Okay, kemudian kita akan tanda dekat tengah-tengah kita punya horizontal arm ni. Kan? Tanda tengah-tengah ni, tekan bend straight. Gunakan end plier. Kopik tengah-tengah dan pendek keluar sehingga ada shape dia. Dan try lagi sekali, cuba ni dekat model kita. Tengok, dia tak lebih daripada saiz gigi kita, ikut lakaran kita tu. Okay, dan daripada sini ambil lebih kurang 0.5mm 5mm daripada yang kita buat dia punya arm ni kan, vertical arm ni. Kita akan bend ke bawah sikit, kita buat dia tag dia akan turun bawah juga pellet. Okay, dan kita akan start bend dia punya tag dia. Okay, tag dia kita akan buat zigzag tag pegang, bend. Dia mesti perpendicular sama selari dengan kita punya spring ni. Jangan sini. Kita akan bend ke tepi dahulu, dan ambil sini pula macam ni, dan ambil di hujung lagi sekali, bend lagi sekali. Nampak? Kita akan buat untuk beberapa kali ulangan sehingga jadi zigzag. Nampak? Bend sehingga jadi zigzag. Okay, dia kau macam tu. Kemudian dia dapat zigzag ni saya kan, kita kena straightkan dia semula. Pegang di hujung sini, dah pada atas dan straightkan sikit sampai dapat pegang. Okay, jadi zigzag tag dah siap kan, kita beri zigzag tag dan try letak kita punya model. Okay, satu lagi ingatan untuk komponen zigzag spring ni, komponen wire ni hanya yang bersentuh dengan model ataupun gigi ni hanyalah kawasan ni, paling atas zigzag spring saja. Yang lain masuk daripada arm ni turun ke punya tag tu mesti hanging, sebab kawasan ni akan masuk dalam akrilik. Langkah seterusnya, pada saat komponen kita akan buat boxing. Kita akan boxkan kita punya komponen ni. Kawasan zigzag spring ni akan duduk dalam box. Okay, box kita akan gunakan wax. Okay, letakkan betul-betul posisi dia dekat bahagian singular. Singular. Kemudian panaskan wax knife. Dan seal dulu sikit kita punya komponen bagi lekat ni. Macam tu. Seal sikit bagi lekat ni. Ni kita dah seal. Tengok, bahagian lain semua hanging, kecuali ni yang bersentuh dengan gigi. Yang semua terapung. Misalnya space untuk akrilik masuk. So kita akan start boxing. Kita akan box. Kita akan penuh kawasan ni dengan box, dengan lilin tu. Okay, kita akan boxkan kita punya komponen ni. Boxkan kita punya komponen. Kawasan spring saja. Kita dah siap, kita dah penuhkan kita punya komponen ni dengan lilin. Kita box, kemudian kita akan clearkan. Bila kata box ni mesti ada petak kan, kotak lah. Dia mesti clear, cantik. Pastikan potong lebihan. Dia tak tebal sangat untuk atas ni, tak tebal sangat. Nanti kalau tebal kita punya boxing ni, space dia punya box ni jadi tinggi sangat nanti kita ingat tu, especially tak selesa. Fungsi box ni adalah untuk kita nak asingkan kita punya
akrilik tu daripada komponen ni. Sebab komponen ni dia akan expose ke bahagian fitting surface untuk ditarik nanti untuk aktif dia. Okey, bersihkan. Siap, kita punya box. Dan terpulang kalau nak licinkan kita boleh toss ni. Boleh toss sikit, boleh licin. Okey, dah siap. So dah siap demo untuk wire bending dan juga boxing untuk tajuk Z-Spring. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.